Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam juzuk yang ke-11, iaitu surah yang ke-10, surah Yunus. Kali ini kita akan membacakan ayat yang ke-21. Baik. Untuk itu, sahabat-sahabat, tumpukan perhatian di papan putih belakang saya dan saya akan berada di depan putih menjelaskan hukum-hukum tajwid tersebut, bagaimana ia boleh berlaku, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini, menunjukkan iaitu bahawa sahabat-sahabat mengikuti bersama. Dan juga jangan lupa kalau berkemampuan boleh berikan super thank. Okey. Jadi itu saja yang saya dapat pesan. Dan lihat pada ayat yang dijelaskan, agak pendek ayatnya. Kita mulai dengan ta'awuz ataupun dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi yang belum tahu tentang hukum tajwid pada ta'awuz itu, perhatikan. Pertama, kita jumpa mat asli. Kedua, kita jumpa idgham syamsi yang dibaca dengan nipis pada lam jalalah itu, dan dibaca dengan dua harakat juga. Dan kemudian kita jumpa idgham syamsi pada huruf syin. Kemudian kita jumpa lin di sini, syai, dan kemudian ta itu dengan mat asli. Kemudian nun di idgham syamsi kepada huruf ra, dan kemudian kita berakhir dengan mat arid disukun jim, gitu. Dan kemudian kita mula dengan basmalah, iaitu apa maksudnya basmalah ini? Bacaan bismillah menyatakan tentang sifat pemurahnya Allah dan sifat pengasihnya Allah. Pemurah kepada seluruh makhluk yang diciptakannya, pemurah. Tetapi rahim itu ialah kasih Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada hari akhirat. Jadi itu maksud basmalah di sana. Kita membaca dengan namanya yang bersifat Rahman dan sifat Rahim. Dan kita mula dengan wa'iza, wa alif, wa hamzah ya i. Ingat, pertama saya nak ulang sekali lagi bahawa saya menggunakan baris atas, baris fathah itu sebagai baris alif kerana kita mengeja waw alif wa. Baris ya itu baris kasrah ataupun baris bawah. Sebelum ni saya guna baris ya kerana dia mengeluarkan wakil i, alif menggunakan wakil a, dan waw. Perhatikan waw di sini, dia guna huruf waw sini, nampak tu? Waw mengeluarkan wakil u. Jadi daripada a, i, u dan kemudian baris dua an, in, un, dari sanalah kita dapat membaca Al-Quran. Dengan memahami bagaimana nak mengeja, maka bunyikan suku kata tersebut dan kita terus boleh membaca Al-Quran tanpa perlu melalui proses-proses yang awal itu. Terus boleh baca Al-Quran bila dah faham nak membunyikan wakil-wakil tersebut. Wa alif wa hamzah ya i, zal alif za, ada alif sepasnya. Alif huruf mat, tetapi dia ada gelombang di sana menunjukkan baca panjang lebih daripada kadar dua harakat bila kita wasal pada huruf hamzah. Makna pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam dua kalimah ataupun secara berasingan munfasil. Maka dibaca dengan mat jaiz munfasil. Nama hukumnya dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal. Ketika wakaf kita akan baca dengan mat asli 2 harakat. Itu bagi mat jaiz, bukan mat wajib. Baik, hamzah alif a, zal alif qaf, zaqa dengan khalah, iaitu oleh kerana dia berada di tengah kalimah, dia akan melantun dengan secara perlahan. Wazaqana bila kita sambung dengan na. Wazaqana, na pula tak boleh baca mat asli. Kena baca dengan iaitu idgham syamsi dan didengungkan dengan wajibul gunnah kerana nun bertasydid. Pertama, nun baris alif bertemu dengan alif lam syamsiah. Bila bertemu dengan alif lam syamsiah, hendaklah diidghamkan kepadanya, idgham syamsi panggilnya. Dan oleh kerana nun bertasydid, dia wajib gunnahkan dia. Dan nun alif lam bertemu dengan alif akan dibaca dengan mat asli kerana selepas baris alif terdapat huruf alif. Makna 2 kali bunyi a tu kita baca. Bukan a panjangnya, lebih kurang 2 kali a. Mana sini na, sini ada sa, ra alif ra bertemu dengan ha, rah, kemudian alif ma, tanwin bertemu dengan mim huruf idgham kamil. Mestilah kita baca dengan idgham, dengan dengung. Sebab itu dia panggil idgham ma'al gunnah. I, D, idgham M, ma'al G, gunnah. Ma'al tu dengan. Dan dengungnya sepanjang 2 harakat. Rahmatam mim ba'd. Baik. Perhatikan mim, ya, nun, ada huruf mim kecil itu.
menunjukkan nun sakinah itu bertemu dengan huruf ba. Bila dia bertemu dengan huruf ba, maharash bibi, sama dengan maharash mim itu juga, maka bunyinya lebih kepada huruf mim. Mim baru pergi ba alif ain. Mim ba'di, iaitu dengan hukum iqlab, dibaca dengan dengung. Mim ba'di dharra. Okey, perhatikan di sini. Selesai. Tak ada hukum pada ba'di. Dan dal terus sambung pada dot. Dot disambung pula betul tasydidkan dengan ra. Dal dengan tebal kerana dot berbaris alif sebelum ra tu. Baik, ra alif, ra pun tebal. Darra. Perhatikan ra alif ada alif berukmat dan ada hamzah selepasnya. Dan pertemuan ini dalam satu kalimah. Berarti kita bila wasal kita baca 4 atau 5 harakat, bila wakaf padanya pada hamzah, kalau kita berhenti, kita baca 6 harakat. Ingat tu, itu mat wajib. Kalau hamzah duduk di ujung, kalau hamzah duduk di tengah kalimah, dia baca 4 atau 5, wakaf atau wasal. Ini wasal, baca 4 atau 5, wakaf padanya, baca dengan 6. Itu ingat. Darra amasadhum. Mas, terus sambung. Amasadhum. Baik, mim, sukun, bertemu dengan huruf selain daripada mim, selain daripada ba. Maknanya dibaca dengan izhar syafawi. Bila ada tanda izhar tu, maknanya dibaca dengan izhar. Kerana huruf mim, maka diberi nama syafawi. Iaitu masadhum izhar. Baik, hamzah ya izhar. Alif ada alif situ. Mad asli. Dan dia tak ada berubah, bacaannya tetap juga dengan mad asli kerana di sana lam saja, bukan lam ta'rif. Kalau lam ta'rif dia berubah. Macam ni lah. Patut dia mad asli. Tapi oleh kerana ada lam ta'rif situ, dia berubah, dia jadi idgham, masukkan nun alif nun. Dan azaqana an-nasa rahmatan min ba'di darra. 6 harakat. Okey. Dan kita baca lebih kurang macam tu. Baik. Sebab lahum, baik, perhatikan ha wa mim, lam alif la, ha wa mim bertemu dengan mim. Okey. Dia ada 2 nama hukum, itu sama saja. Sama ada kita guna hukum idgham syafawi, diidghamkan kepada mim tu, mim dalam mim tu, maka boleh juga digunakan idgham mislain saghir. Tapi tak boleh pakai idgham mutamatsilain sebab dia adalah hukum mim sendiri. Sebenarnya kriterianya adalah idgham mutamatsilain, sama huruf, sama maras, sama sifat. Okey. Jadi maknanya kita gunakan idgham mislain, bukan mutamatsilain. Mislain saghir dengan dengung 2 harakat, ataupun gunakan idgham syafawi. Bila syafawi kita tahulah huruf mim. Lahum makrun fi ayatina. Perhati sini. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf fa adalah huruf ikhfa. Dia dikategorikan sebagai ikhfa usta, iaitu di pertengahan. Dia tidak cenderung mana-mana. Tidak cenderung pada izhar, tidak cenderung pada idgham. Kenapa saya cakap cenderung izhar, cenderung idgham? Kerana bacaan ikhfa itu adalah dengan dengung di antara izhar dengan idgham. Mana tengah-tengah? Wusta lah. Wusta. Okey. Fa ya fi, ada ya di sana, ada gelombang kerana dia bertemu dengan hamzah, sama juga tadi. Iaitu bertemu dengan hamzah, mana dia satu tadi? Iaitu mad jaiz. Mad jaiz tadi. Mana dia mad jaiz? Ini mad wajib. Ada mad jaiz tadi. Sini. Dia bertemu dengan hamzah. Sini pun sama juga. Baik. Iaitu, kita mana dia? Fi bertemu dengan hamzah. Maka dibaca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Bila wasal saja. Baik, perhatikan di sini pula hamzah melalui huruf alif. Huruf alif ini bukan asli. Dia menggantikan hamzah yang sukun. Maka dia hendaklah dibaca dengan mad badal. Mad badal macam mana pula beza kebaca dengan mad asli? Sama saja bacaan dia macam mad asli 2 harakat. Tetapi apa dia? Iaitu dia adalah nama hukumnya berbeza kerana dia alif ini adalah alif gantian kepada hamzah wasal. Sebab panggil badal, ganti. Kemudian ya alif ada alif semua mak asli. Ta ya tin nun alif ada alif juga mak asli juga. Dua-dua mak asli. Ayatina. Baik, bersambung terus. Ayatina kulillahu. Baik, waw kuli. Terus saja, bukan kul. Kulil. Kulil. Terus lam diidgham samsikan pada lam jalalah dan baca dengan nipis kerana baris ya.
Qulillahu asra'u. As tak ada apa-apa hukum. Ra pun tak ada, tebal saja. Ain waw moncongkan bibir dengan tawasud sifatnya. Tertahan sedikit, apa nak kata tertahan. Tidak juga nak kata terlepas pun tidak juga, pertengahan lah. Pertengahan antara terlepas dengan tertahan. Yang antara syiddah dengan rahawah, maka sifat tawasud ain tu. Asra'u makra. Baik, kalau kita berhenti pada jim ni adalah wakaf jair, boleh berhenti, boleh wasal. Kalau saya berhenti, saya kena baca dengan izhar halki. Kalau saya berhenti, saya baca dengan mad iwad, 2 harakat. Jadikan ra ni baris 1, jangan baris 2. Tak boleh baca dengan mad kalau baris 2. Baik, kalau wasal pula kita baca dengan izhar halki pada tanwin ini. Makran inna rusulana. Jadi mana makran, jangan dipanjangkan, jangan didengungkan. Baik, kalau kita wasal. Baik, sebab tu kita jumpa hamzah ya nun bertasydid wajib bergunnahkan dia. Inna rusulana. Na sini dibaca dengan maksin, nun alif ada alif sepasnya. Bau ya alif kaf yak. Tawatu bawa bu ada waw, sini mak asli juga. Sebelum waw terdapat huruf baris waw, maka mak asli. Sebelum alif terdapat huruf berbaris alif, maka mak asli. Dan sebelum ya terdapat huruf berbaris ya, ada tak sini? Sebelum ya terdapat huruf baris ya, tak ada. Okey, mana mak asli juga. Jadi yang tubuh mak asli, nun alif na, mim alif ma, mak asli juga 2 harakat, mim alif sebelum alif dapat alif, dan tam izzah syafawi. Jangan lupa ni tentang huruf mim. Dia mempunyai hukum sendiri. Kalau dia berbaris tak apalah. Kalau dia sukun, sama ada tanda sukun ada ataupun tidak. Macam ni mana tadi? Bertemu mim, bertemu dengan mim. Tak ada tanda sukun, kan? Pada mim tu. Ini ada tanda sukun, baca dengan izzah syafawi, kahwa, kura, waru, ru'mat. Bertemu dengan nun. Nun disukunkan kerana kita wakaf padanya. Kita sukunkan, maka waw itu bertemu dengan sukun yang didatangkan ataupun sukun yang mendatang. Kerana apa? Kerana wakaf pada huruf sukun itu. Diwakafkan pada huruf sukun itu sebab dia disukunkan dia. Dia bacaan dengan sukun 2, 4 atau 6 harakat. Dan saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ikut. Bukan saya baca seorang, sama-sama supaya kita dapat pahala membacanya. Tarik nafas panjang-panjang. Wa iza azra. Baik semula. Wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra massadhum iza lahum makar. Iza lahum makarun fi ayatina. Qulillahu asra'u makaran inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahul azim. Jadi itulah bacaan kita pada hari ini. Dan apa maksud ayat yang kita baca tadi? Ayat 21 ini maksudnya Allah memberitahu kita. Dan apabila kami itu Allah merasakan kepada manusia satu rahmat, diberi rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, mula-mula kita duduk di tengah laut, dalam kapal, ombak kuat sampai masuk air-air dalam kapal. Masa itu kita berdoalah pada Allah kerana bahaya itu, nak minta Allah selamatkan kita. Pada masa itu kita dah tak ada lagi nak minta tolong orang ke, tak ada. Sudah ombak laut yang kuat. Baik, selepas kita diselamatkan oleh Allah, dihilangkan ombak, dibawa ke tepi, ke pantai, sampai kita selamat. Sebab itu apa jadi? Tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Kekuasaan Allah tadi. Dia lupa segala apa yang dia doa tadi. Pada siapa yang dia minta tolong dan siapa yang menolongnya sampai ke pantai boleh hidup lagi. Katakanlah. Jadi Allah kata, katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Jadi nanti kalau dia tak ingat pada Allah, Allah akan balas. Tapi Allah tidak membalasnya bagi umat Nabi Muhammad, ditangguhkannya sehingga hari akhirat. Atau ditangguhkannya semoga orang itu dapat mendapat petunjuk dan hidayahnya kalau dikehendaki Allah. Tidak, tak adalah.
Jadi itulah bacaan kita hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur. Apatah lagi sama ada kita menerima rahmah yang baru ataupun rahmah yang ada tu kekal, iaitu hidup itu ada rahmah juga. Curahan rahmah pada Allah. Hidup kita, sehat kita tu semua adalah rahmah daripada Allah. Yang kita hendak keberkatan hidup kita itu, maka hendaklah kita beramal ibadah. Dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, dan juga kalau berkemampuan boleh berikan iaitu super tank. Kerana saya nak menggunakan untuk menyiapkan kamera yang baru. Ni dah lama kamera ni. Takut rosak, tak ada pula dia punya spare nanti. Okey, insyaAllah.